Aku pernah rasa hidup boleh berubah dalam sekelip mata. Dan itu yang aku alami sendiri suatu hari musim panas yang panas terik. Nama aku Aina Zainal. Umur aku dah menjangkau 40 tahun. Dan aku hidup selama ini di sebuah bandar kecil bernama Kuala Kangsar, Perak. Aku kerja sebagai akauntan di sebuah syarikat keluarga tempatan. Hidup aku nampak biasa-biasa je, macam air yang mengalir tenang, tak ada riak besar yang mengganggu. Tapi tahun lepas, semua itu berubah. Percutian yang aku rancang cuma untuk lari dari rutin harian, tiba-tiba menjadi kisah penuh emosi, rahsia dan keputusan yang mengubah cara aku pandang dunia. Isteriku, Siti, terpaksa pergi kerja di Singapura selama 3 bulan. Dia dapat kontrak di sebuah syarikat kewangan di Orchard Road, peluang yang sukar dilepaskan. Aku masih ingat macam mana dia kemas beg. Nedis, asyik cek pasport dan tiket kapal terbang. Aku cuba kuat, pegang tangannya masa kat stesen bas di Ipoh, bagi kata-kata semangat, tapi dalam hati aku tahu, tanpa dia, semua rasa kosong. Anak perempuan kami, Aisyah yang berumur 15 tahun, pula pergi ke kem musim panas di Cameron Highlands. Dia hanya call aku sekali seminggu, cerita pasal aktiviti dan kawan-kawan baru. Suaranya jauh sangat, macam orang asing. Aku tinggal sorang-sorang di rumah kecil kami di tengah bandar. Rumah 2 bilik itu, dengan dinding dapur yang catnya dah mula mengelupas, dan bilik mandi yang sentiasa ada bunyi air menitik dari paip. Aku berjalan dari satu sudut ke satu sudut lain, hidupkan TV cuma untuk bunyi latar, buka peti sejuk tapi tak ada apa menarik pun. Setiap malam aku duduk dekat tingkap, buka sebotol bir, tengok jiran-jiran siram bunga kat balkoni. Dari jalan, kedengaran suara budak-budak main bola sampai malam. Kerja aku sebagai akauntan kat syarikat kecil ni memang macam rutin dokumen, nombor, email dan call. Gaji sentiasa masuk tepat masa, cukup untuk sara hidup dan bayar rumah sewa. Tapi impian nak melancong dengan Siti kekal jadi angan-angan yang jauh. Suatu malam, aku tengah duduk di dapur, habiskan bir kedua, tiba-tiba telefon berdering. Dari hujung talian, suara mak mentuaku, Puan Zainab, ceria dan bertenaga, berlainan sangat dari imej dia yang selalu tenang dan serius. Kau buat apa sorang-sorang tu? Dia tanya terus. Aku jawab jujur, sunyi je, kerja, rumah, itu je. Lalu dia bagi tawaran yang buat aku terkejut gila. Kita pergi bercuti ke Langkawi. Aku dah atur sejak bulan lepas. Kawan aku yang nak pergi tu tiba-tiba sakit, jadi kau yang pergi dengan aku. Penantian aku selama ini, peluang untuk keluar dari kesunyian. Aku tahu ni macam gila. Tapi aku setuju. 2 hari kemudian, aku dah bersiap sedia. Pagi tu, waktu aku berdiri di stesen bas Ipoh, dengan beg kecil di bahu, aku rasa gabungan rasa takut dan harapan. Puan Zainab datang dengan gaun bunga-bunga yang ringan, cermin mata hitam tersangkut di hidung, rambut diikat ekor kuda santai. Dia nampak segar, macam baru lepas jogging pagi, bukan macam orang yang nak naik bas jauh. Dia sambut aku dengan pelukan yang penuh bau wangian kegemarannya, campur bau manis macam musim panas di kampung. Sedia untuk pengembaraan, dia senyum, bagi aku kekuatan. Bas lama itu penuh dengan bau debu dan asap, langsung tak ada bau kuih-muih rumah mak. Dia duduk di katil atas, aku katil bawah. Bas mula bergerak. Rumah, padang, kampung kecil berlalu, sampai kami tinggalkan bandar, masuk ke ladang dan hutan yang tak bertepi. Sepanjang perjalanan, kami sembang pasal jiran yang jemur baju sampai menutupi jalan, pasal filem yang dia tengok baru-baru ni, dan harga sayur kat pasar besar Ipoh. Ceritanya ringan, gelak tawa kami pecah, buat aku rasa macam beban dalam dada tu mula hilang. Malam dalam kabin bas tak selesa. Aku terjaga setiap kali bas berhenti, dengar suara orang lain dan bunyi besi bergesil dengan landasan. Puan Zainab pun tak banyak tidur.
asyik main telefon, senyum-senyum macam ada rahsia. Pagi-pagi kami sampai di sebuah pekan kecil tepi pantai di Langkawi. Panas terik sambut kami. Bau laut campur buah-buahan dan roti segar dari kedai berdekatan menyambut kami. Penjual makanan tempatan menjerit dengan tawaran baklada, zaitun masin, dan kuih kacang manis. Anak-anak kecil main air dengan pelampung. Teksi berdengung minta pelanggan. Aku tarik jaket yang aku bawa. Tarik nafas dalam-dalam. Selamat datang ke selatan, kata Puan Zainab sambil melambai ke arah Zen yang lalu. Kami menginap di sebuah inap desa bernama Angin Laut, di tepi pantai dekat dengan Esplanade. Bangunan tua dengan cat putih yang dah pudar, tiang-tiang kukuh di pintu masuk dan muzik warna-warni yang menggambarkan puteri duyung dan ikan lumba-lumba menghiasi dinding. Dalam bilik, bau laut dan klorin kolam renang menusuk hidung. Puan Sri yang jaga kaunter, seorang wanita tua berkacamata, sambut kami dengan senyum manis. Dia cari tempahan kami dalam buku tebal. Akhirnya bagi kunci bilik nombor 12 di tingkat 3, dengan pemandangan laut yang menenangkan. Bilik itu sederhana tapi kemas. Ada 2 katil, almari, tidi lama dan balkoni kecil dengan meja plastik dan 2 kerusi. Dari tingkap, aku boleh lihat laut biru dengan bot putih berlayar jauh. Puan Zainab buang begnya atas katil. Ajak aku, mari kita daftar masuk dan terus ke pantai. Matahari takkan bagi peluang kita bersantai. Aku tahu ni bukan macam yang aku dah lalui bulan-bulan lepas. Ini sesuatu yang lain. Mungkin sesuatu yang akan ubah aku terus. Bersambung. Pagi pertama di inap desa itu memang seperti bangun ke dunia lain. Matahari menyinari pipi kami dengan lembut. Udara dipenuhi aroma laut dan roti segar dari kedai roti berdekatan. Puan Zainab sediakan sarapan ringkas di teres, telur hancur, keju dan kopi susu panas. Kami duduk di meja plastik kecil, memahati pelancong lalu lalang dan mendengar deruan ombak yang jauh. Tenangnya suasana itu seperti ubat untuk jiwa aku yang penat. Aku tahu aku berada di tempat yang betul, walaupun aku masih tak faham kenapa. Selepas sarapan, kami terus ke pantai. Puan Zainab bawa sebuah buku, sementara aku hanya berbaring di bawah payung, mendengar suara laut yang menenangkan. Kadang-kadang kami berenang dekat tepi pantai, air laut sejuk menyegarkan badan kami. Sembang kami merangkumi pelbagai perkara dari perubahan bandar kecil kami di Kuala Kangsar, cerita tentang staf inap desa, hingga kedai kopi yang kami temui. Kami makan tengah hari ikan bakar dengan salad di sebuah kafe kecil tepi pantai sambil minum air asam bai. Rasa segar dan manis yang mengingatkan aku pada musim panas zaman kanak-kanak. Waktu petang, kami berjalan-jalan di sepanjang pesisiran pantai, melihat matahari terbenam yang mewarnai langit dengan ronak oren, ungu dan merah jambu. Puan Zainab memakai jubah nipis berwarna biru muda yang menonjolkan lengannya yang langsing, dan sandal kulit yang mengeluarkan bunyi klik-klak di atas batu-batu kecil. Rambutnya yang beruban halus ditiup angin laut, matanya berkilau cerah, dan ketawa riangnya seperti muzik yang menusuk kalbu aku. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik dan pada masa sama buat aku sedikit takut. Di usianya yang sudah hampir 50, dia kelihatan sangat anggun dan penuh semangat. Setiap gerak gerinya menunjukkan dia menjaga diri dan hidup sepenuhnya, bukan sekadar bertahan. Suatu petang, selepas kami balik dari pantai agak lambat dari biasa, Puan Zainab masuk ke bilik mandi untuk mandi. Bila keluar, dia minta tolong aku sapukan krem pelindung matahari di belakang badannya yang sedikit merah terbakar. Aku pegang tiup krem itu dan perlahan-lahan gosokkan krem ke kulitnya yang hangat dan licin. Suasana sekeliling tiba-tiba berubah, bukan rasa kekok atau janggal, tapi sesuatu yang lebih dalam, tak dapat aku ungkap dengan kata. Dia tutup mata dan bisik, "Terima kasih, Aina." Malam itu, kami duduk di balkoni. Dia memakai jubah sutera yang nipis. Aku hanya pakai t-shirt dan seluar pendek. Kami hampir tak bercakap, tapi udara di sekeliling penuh dengan ketegangan halus.
seolah-olah setiap nafas menyimpan rahsia. Tiba-tiba, dia pandang aku lama, matanya terbuka luas dan penuh makna. Aku rasa ada sesuatu yang baru lahir di antara kami, sesuatu yang tak boleh kami halang atau nafikan. Ia seperti persetujuan senyap yang lebih kuat daripada kata-kata. Di inap desa sebelah kami, ada pasangan warga emas, Pak Rahman dan Puan Faridah, yang cepat saja menjadi kawan kami. Pak Rahman badannya sasa, kulitnya gelap dan beruban, dengan suara kuat dan cerita lucu tentang zaman tentera. Puan Faridah pula seorang wanita lembut dengan wajah manis, sering buat kuih manis dan ajak kami main permainan kad pasi setiap malam. Puan Zainab mudah mesra dengan mereka, mudah ketawa dan bergurau senda. Aku perhati dia bersinar dalam kumpulan itu. Malam-malam itu adalah miliknya. Detik-detik dia bebas dari beban hidupnya. Tapi bila kami balik ke bilik, dia berubah. Duduk di balkoni, pandang jauh ke arah lampu bandar. Wajahnya jadi jauh seperti fikirannya entah di mana. Aku cuba ajak dia berbual tapi dia jawab ringkas. Seperti dia ada dunia lain yang tak mahu aku masuk. Rahsia yang kami kongsi itu, nampaknya ada sisi gelapnya juga. Aku mula takut dengan apa yang tersembunyi di balik mata dia yang tertutup itu. Suatu malam, bulan bersinar terang di atas inap desa, dan lampu-lampu kecil di antara pokok palma memantulkan bayang halus di permukaan kolam renang. Kami bertemu di tepi kolam. Dia berenang perlahan, seperti menari bersama ombak. Aku duduk di tepi, rendam kaki di dalam air suam. Selepas beberapa ketika, aku beranikan diri masuk ke dalam kolam dan perlahan-lahan mendekatinya. Bila kami cukup dekat, dia peluk aku leherku dengan tangan lembut. Air sekeliling kami hangat seperti tep mandi, dan ketegangan dalam tubuhku mula hilang. Ini pelik, kan? Dia bisik lembut. Kita bukan sekadar mak mentua dan menantu. Kita dua jiwa yang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Mungkin salah. Kata-katanya bergema seperti elektrik yang buat kami takut tapi juga tertarik. Aku pandang matanya yang berkilau di bawah cahaya bulan, penuh kedalaman dan kebenaran. Aku rasa dia cakap apa yang kami berdua tahu tapi takut nak sebut. Malam itu, masa kami balik ke balkoni, dia cerita pasal arwah suaminya, Encik Iskandar. Lelaki yang gagah dan tegas, tapi meninggal mengejut akibat serangan jantung 8 tahun lalu. Sejak itu, dia hilang arah, hidup macam robot. Kerja di pusat kebudayaan tempatan, mengajar tarian untuk warga emas. Katanya tarian itu yang selamatkan dia. Dia angkat gelas kecil wain di teres, cerita impian mereka ke rumah, Kolosum, air pancut Trevi, gondola di Denis. Tapi semuanya tinggal mimpi akibat perubahan hidup. Aku duduk di sebelah dia, genggam tangannya. Dalam sentuhan itu, semua peraturan sosial dan peranan yang kami mainkan mula pudar. Seperti kami jumpa jalan rahsia keluar dari labirin yang kami tersesat selama ini. Bersambung. Hari-hari berikutnya berlalu seperti gelombang laut yang saling bersambung tanpa henti. Pagi-pagi kami bangun, menikmati sinar matahari yang memancar lembut ke seluruh bilik, bau garam laut dan roti bakar memenuhi udara. Aku dan Puan Zainab sering menghabiskan masa di pantai, berbaring di atas pasir putih yang halus, atau berenang di air laut yang jernih dan sejuk. Puan Zainab selalu mengenakan baju renang berwarna biru laut yang menyelahkan bahu dan belakangnya yang langsing. Aku cuba mengalihkan pandangan dari tubuhnya, tapi mustahil. Setiap gerak-gerinya, setiap senyumannya membangkitkan sesuatu dalam diriku yang sudah lama aku cuba sembunyikan. Satu petang, ketika kami berdua berbaring di bawah payung pantai, aku perasan tali belakang baju renangnya sedikit terbuka, memperlihatkan secalik kulit halasnya yang berkilau terkena sinar matahari. Hatinya berdebar-debar, aku pantas menunduk dan berpura-pura memeriksa pasir di bawah kami. Tapi aku tahu, aku tidak dapat lari dari perasaan itu. Kami bermain air, berenang dan ketawa seolah-olah dunia ini milik kami berdua.
Tapi di bawah permukaan, ada sesuatu yang berubah. Tangannya sesekali melekat di bahuku, dan sentuhan itu membuatkan seluruh tubuhku bergetar. Semua baik-baik saja? Dia tanya perlahan, matanya penuh perhatian. Ya, mungkin aku cuma terkejut, aku jawab, cuba menyembunyikan kekeliruan dalam hatiku. Malamnya, kami duduk di balkoni bilik kami, memandang lampu-lampu kecil kota yang perlahan-lahan padam, diiringi suara ombak yang menenangkan. Suasana itu seperti ketenangan sebelum badai. Puan Zainab mengenakan jubah sutera lembut berwarna kelabu. Rambutnya yang terikat longgar mulai terurai mengikut angin malam. Wajahnya berseri, matanya berkilau dengan campuran kegembiraan dan kerisauan. Kau rasa apa yang kita alami ini salah? Dia bertanya, suaranya perlahan seperti rahsia yang tidak mahu disebarkan. Aku menarik nafas panjang. Aku tak tahu. Tapi aku tahu, aku tak boleh berpaling lagi. Dia tersenyum tipis, dan aku tahu kami berdua sedang melangkah ke sesuatu yang tidak pasti, tapi tidak dapat dielakkan. Di inap desa itu, kami menjadi sebahagian daripada komuniti kecil yang hangat. Pak Rahman dan Puan Faridah sering mengundang kami bermain parsi di ruang tamu pada waktu malam. Pak Rahman, dengan badan tegap dan janggut putih, sering menghiburkan kami dengan cerita gila-gila dari zaman tentera. Puan Faridah, dengan senyuman manis yang tidak pernah pudar, selalu menyediakan kuih-muih tradisional yang membuatkan aku teringat pada mak aku di kampung. Aku suka melihat bagaimana Puan Zainab mudah menyesuaikan diri, ketawa riang bersama mereka, seperti dia kembali jadi diri sendiri yang bebas. Namun, bila kami kembali ke bilik, semuanya berubah. Wajah Puan Zainab menjadi jauh, seperti ada sesuatu yang dia cuba sembunyikan. Aku cuba bertanya, tapi dia hanya diam dan memalingkan wajah. Satu malam yang dingin, kami bertemu di tepi kolam renang. Dia berenang dengan anggun, air yang menyelimutinya seperti menari bersamanya. Aku duduk di tepi, kaki mencecah air yang sejuk. Dengan hati-hati, aku masuk ke dalam kolam dan mendekatinya. Tangannya melilit leherku, dan aku merasa kehangatan air serta ketegangan yang perlahan-lahan hilang dalam tubuhku. Kadang-kadang aku rasa kita ni macam cerita dalam drama Melayu. Dia berseluruh, mak mentua dengan menantu, tapi kita ni lain sikit. Macam ada babak tambahan yang tak dijangka. Aku ketawa kecil. Kalau macam drama, kita kena tunggu episod seterusnya, kan? Jangan cepat skip. Dia tersenyum penuh makna. Ya, tapi aku takut babak seterusnya ni mungkin penuh dengan drama dan air mata. Aku pandang matanya yang bercahaya di bawah sinar bulan. Kalau kita tak cuba, macam mana nak tahu? Malam itu, di balkoni, dia berkongsi cerita tentang arwah suaminya, Encik Iskandar, seorang lelaki yang berani dan tegas, tetapi meninggal secara tiba-tiba akibat serangan jantung. Selepas kematiannya, dia hidup seperti robot, menjalani rutin tanpa jiwa. Dia ceritakan bagaimana tarian membantu dia hidup semula, bagaimana muzik dan gerakan mengisi kekosongan yang lama dia rasai. Aku pegang tangannya erat, rasa kehangatan yang aneh dalam detik itu. Kadang-kadang aku rasa kita ni dua orang yang hilang. Cuba cari semula diri, katanya perlahan. Aku tahu dia betul. Kami dua jiwa yang terluka, bertemu di tempat yang asing, cuba menyembuhkan luka lama dengan kehadiran satu sama lain. Malam itu, kami duduk bersama, angin laut membelai wajah, dan aku tahu hidup aku tak akan sama lagi selepas ini. Bersambung. Hari-hari seterusnya dilangkaui terus membawa warna baru dalam hidup aku. Pagi-pagi, sinar matahari yang lembut menyinari bilik kami, dan bau laut yang segar masuk melalui tingkap yang terbuka. Aku sering bangun awal, duduk di balkoni kecil sambil minum kopi panas, memerhati ombak yang bergulung perlahan di pantai berpasir putih. Puan Zainab pula selalu bersiap dengan penuh anggun. Hari itu, dia mengenakan baju kurung moden berwarna merah jambu lembut, kain yang membalut tubuhnya dengan kemas,
menonjolkan lengannya yang langsing dan leher yang halus. Sepasang anting-anting mutiara kecil berkilauan di telinganya, manakala rambutnya yang hitam keperangan disanggul kemas, meninggalkan beberapa helai rambut yang terurai lembut di sisi wajahnya. Sandal tumit rendah berwarna emas menyempurnakan penampilannya yang elegan dan tetap santai. Kalau orang di sini tengok, mesti ingat kita ni pasangan pengantin baru, aku bergurau sambil tersenyum. Dia ketawa kecil. Kalau macam tu, kita kena jaga perangai. Jangan buat hal nanti jadi buah mulut kampung. Kami keluar berjalan-jalan di pekan kecil berdekatan inap desa, menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi kedai-kedai kecil menjual hasil laut kering, kain batik dan cenderamata. Bau rempah dan ikan segar menyapa hidung, manakala suara peniaga yang menjajah barang mereka menambahkan suasana hidup. Di sebuah gerai kecil, Puan Zainab mencuba selendang berwarna biru elektrik. Aku perhatikan bagaimana kain itu berkilat di bawah cahaya matahari, seolah-olah mengikut gerak tubuhnya yang anggun. Kalau aku beli ni, kau nak tak aku bawakan balik untuk kau? Dia bertanya sambil menyeringai. Aku balas dengan senyuman nakal. Kalau ada warna merah jambu, aku mahu juga. Boleh kita match nanti? Dia ketawa lagi. Aina ni, bukan main. Kalau nak match, pakai baju sama terus, baru cun. Malamnya, selepas makan malam di warung tepi pantai dengan hidangan ikan bakar dan ulam-ulaman segar, kami kembali ke inap desa. Aku perhati Puan Zainab berjalan ke balkoni dengan langkah perlahan. Wajahnya yang biasanya ceria kini kelihatan sedikit sayu. Dia duduk di kerusi plastik, menghisap rokok nipis dengan perlahan. Asap mengepul ke udara malam, bercampur dengan bau laut dan bunga melo dari taman kecil dekat situ. Aku duduk di sebelahnya, memerhati diam-diam. Apa yang bermain di fikiran? Aku bertanya lembut. Dia menghembus asap perlahan. Kadang-kadang aku rasa macam hidup ni macam laut, tenang di permukaan tapi dalamnya penuh dengan gelora. Aku merapatkan diri. Kita semua ada gelora masing-masing, Zainab. Tapi kita boleh hadapinya bersama. Dia tersenyum sayu. Terima kasih, Aina. Kau selalu bagi aku kekuatan. Ketika itu, aku rasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan antara kami. Sesuatu yang mengikat hati kami dalam keheningan malam itu. Hari-hari kami dipenuhi dengan detik-detik kecil yang penuh makna. Kami berjalan di sepanjang pantai. Tangan kami hampir bersentuhan tapi selalu ada jarak yang sengaja kami jaga. Puan Zainab dengan jubah ringan berwarna putih yang menari di tiup angin. Aku dengan baju t-shirt dan seluar pendek. Dua dunia yang bertembung tapi belum bersatu. Pada suatu petang, kami singgah di sebuah kedai kopi yang terkenal dengan kuih muihnya yang manis dan kopi O yang pekat. Aku perhatikan Puan Zainab memilih kuih Seri Muka dengan penuh teliti. Manakala aku tak sabar mencuba kek lapis Sarawak yang baru sampai. Kalau kau nak, aku boleh ajar kau buat kek lapis, dia mencadangkan sambil tersenyum nakal. Aku balas, kalau macam tu, aku kena belajar cepat. Tak nak kalah dengan kau. Kami ketawa bersama. Suara kami bergema di dalam kedai kecil itu, membuatkan pemilik kedai tersenyum melihat kami. Namun, di sebalik tawa dan canda, aku masih perasan perubahan sikap Puan Zainab. Malam-malam tertentu, dia akan duduk termenung di balkoni. Matanya memandang jauh ke laut, seperti mencari sesuatu yang tidak mampu dia capai. Aku cuba bertanya, tapi dia hanya diam dan tersenyum pahit. Aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang membuatkan dia resah. Suatu malam, ketika bulan penuh bersinar, kami duduk di tepi kolam renang inap desa. Air yang tenang memantulkan cahaya bulan, mencipta suasana magis yang sukar digambarkan. Puan Zainab membuka cerita tentang masa lalunya, tentang arwah suaminya, bagaimana dia kehilangan arah selepas kematian itu, dan bagaimana tarian menjadi penyelamat jiwanya. Aku mendengar dengan penuh perhatian, hati aku bergetar mendengar kejujuran itu.
Kadang-kadang aku rasa kita ni dua jiwa yang terluka. Cuba cari sinar dalam kegelapan, katanya perlahan. Aku genggam tangannya erat. Kita akan cari sinar itu bersama-sama, Zainab. Malam itu, angin laut membawa bisikan rahsia yang hanya kami berdua tahu. Aku tahu, perjalanan kami baru sahaja bermula, dan apa yang menanti di depan adalah sesuatu yang aku belum pernah bayangkan. Bersambung. Matahari mulai condong ke barat ketika kami meninggalkan inap desa, berjalan menyusuri jalan setapak yang berkeluk di tepi pantai. Pasir putih yang lembut menggelitik kaki kami, dan angin laut membelai rambut sambil membawa aroma garam yang segar ke dalam hidung. Puan Zainab mengenakan baju kurung moden berwarna hijau zamrud. Kainnya beralun anggun mengikuti setiap langkahnya. Sepasang kasut sandal bertali halus berwarna coklat melengkapi penampilannya yang sederhana tapi memikat. Aku pula memakai blaus putih longgar dengan seluar pendek denim, cuba menyesuaikan diri dengan suasana santai tapi penuh makna ini. Kalau kau terus berjalan dengan gaya macam tu, boleh lupa jalan balik nanti, aku berseluruh sambil mengusiknya. Dia tersenyum manis. Aina, jangan risau. Aku ada GPS dalam hati, takkan sesat macam kau tu. Aku ketawa terbahak-bahak. Haha, GPS kau tu power ke? Kami berhenti di sebuah warung kecil yang menjual kelapa muda dan kuih tradisional. Bau kuih lapis dan serimuka yang baru keluar dari kukusan memenuhi udara, membuatkan aku teringat pada kampung halaman. Puan Zainab duduk di bangku kayu sambil menyuap kuih lapis ke mulutnya dengan penuh nikmat. Rambutnya yang ikal lembut terurai ke bahu, sedikit berkilau di bawah sinar matahari petang. Aku perhatikan cara dia mengunyah perlahan, seolah-olah setiap gigitan membawa kenangan manis. Rasa macam nak buat kuih ni sendiri bila balik nanti, katanya sambil tersenyum. Aku balas, kalau macam tu, kita kena buat kelas memasak di rumah nanti. Kau jadi chef, aku jadi pembantu. Dia mengangkat alis sambil menggodaku. Chef? Kau ni memang suka suruh orang buat kejaje. Aku geling kepala, itulah keistimewaan aku. Petang itu kami berjalan lagi, menyusuri jalan kecil yang dikelilingi pokok-pokok kelapa dan bunga raya yang merah menyala. Suara burung berkikau dan deruan ombak mencipta simfoni alam yang menenangkan. Puan Zainab berhenti di sebuah kedai kecil yang menjual batik dan songkit. Dia memilih sehelai batik berwarna biru laut dengan corak bunga melati yang halus. Kalau aku pakai ni, kau rasa macam mana? Dia bertanya sambil memegang kain itu di depan badannya. Aku tersenyum, memang cantik. Sesuai sangat dengan awak. Dia tersenyum malu-malu sambil menutup muka dengan kain itu. Kalau macam ni, kenapa aku tak pernah pakai batik sebelum ni? Aku angkat bahu. Kadang-kadang kita perlukan tempat baru dan orang baru untuk buat kita rasa berbeza. Malamnya, selepas makan di sebuah restoran kecil tepi pantai yang terkenal dengan ikan bakar dan sambal belacan, kami balik ke inap desa. Aku perhatikan Puan Zainab berjalan perlahan menuju balkoni. Wajahnya kelihatan lelah tapi tenang. Dia duduk di kerusi plastik, menghisap rokok nipis sambil memandang jauh ke arah laut yang gelap. Aku duduk di sebelahnya, merasa ada beban yang tersembunyi di balik senyumannya. Apa yang bermain di fikiran, Zainab? Dia menghembus asap perlahan. Kadang-kadang aku takut dengan apa yang sedang kita alami ni. Macam kita berdiri di tepi jurang yang tak nampak dasar. Aku genggam tangannya. Kita akan hadapi bersama. Kalau jatuh pun, jatuh berdua kan? Dia ketawa kecil. Ya, jatuh berdua. Tapi jangan sampai kena tikam belakang pula. Aku balas senyum. Kalau kena tikam, aku tikam balik. Jangan risau. Malam itu kami duduk berdua di balkoni. Angin laut bertiup lembut. Bunyi ombak menghempas pantai seperti lagu pengantar tidur. Dalam keheningan itu, aku tahu sesuatu yang besar sedang menanti kami. Sesuatu yang akan mengubah hidup aku selamanya. Bersambung.
Pagi yang cerah dilangkaui membawa harapan baru. Aku bangun awal, menyapu sedikit bedak pada wajah dan mengenakan baju kurung moden berwarna pisi yang lembut, dipadankan dengan selendang sutera yang melilit kemas di leher. Sepasang kasut tumit rendah berwarna coklat mudah menambah sentuhan elegan tanpa mengorbankan keselesaan. Rambutku diikat kemas ke belakang, membiarkan beberapa helai terurai di sisi wajah, memberikan gambaran anggun tapi santai. Puan Zainab sudah menunggu di teris inap desa, mengenakan jubah ringan berwarna putih dengan corak bunga-bunga kecil berwarna biru. Rambutnya yang hitam keperangan disanggul longgar, menonjolkan leher dan bahu langsingnya. Wajahnya berseri-seri, senyuman manis terukir di bibirnya yang merah jambu natural. Kopi dah siap, Aina. Jom kita mula hari dengan penuh semangat, katanya sambil menghulurkan cawan kopi panas. Kami duduk di meja plastik kecil, menikmati aroma kopi yang harum dan suara kicauan burung yang mengiringi pagi. Suasana tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Selepas sarapan, kami membuat rancangan untuk melawat kawasan sekitar. Puan Zainab menjadi pemandu pelancong yang mahir, bercerita tentang sejarah Langkawi, legenda Mahsuri dan keunikan pulau ini. Aku terpesona mendengar cara dia menghidupkan cerita, membuatkan tempat-tempat itu seolah-olah hidup di depan mata. Kami singgah di kampung nelayan, di mana para wanita sedang menganyam bakul dari daun pandan. Bau laut dan bau pandan menyatu dalam udara, mencipta suasana yang unik dan menyegarkan. Puan Zainab membeli beberapa bakul kecil sebagai cenderamata, sambil bergurau, nanti boleh simpan alat sulit dalam ni, Aina. Aku tersenyum, bagus juga, tak payah susah-susah cari beg lagi. Petang itu kami berjalan di hutan paya bakau, merentasi jambatan kayu yang berayun ringan di bawah kaki. Suara cicak dan burung berkikau mengiringi langkah kami. Angin segar membawa sejuk ke tubuh, menghilangkan rasa penat. Puan Zainab memakai blaus lengan panjang berwarna hijau muda, kain seluar panjang hitam yang longgar dan selipar getah. Aku pula lebih santai dengan t-shirt dan seluar pendek denim. Dia kelihatan anggun walaupun berpakaian ringkas. Setiap langkahnya penuh keyakinan. Macam tak percaya kita boleh jumpa tempat macam ni di Malaysia, aku berkata kagum. Dia tersenyum, kadang-kadang kita tak perlukan tempat jauh untuk cari ketenangan, cuma kena pandai cari je. Malamnya, kami kembali ke inap desa, duduk di balkoni sambil menikmati angin malam yang sejuk. Puan Zainab membuka topik yang selama ini sering kami elak, perasaan kami yang semakin dalam. Kau rasa kita boleh teruskan ni, Aina? Aku takut kita akan sakit hati, katanya dengan suara perlahan dan penuh kerisauan. Aku memegang tangannya erat. Aku pun takut, tapi aku tak nak lari. Kalau kita nak bahagia, kena berani hadapi risiko. Dia mengangguk perlahan, air matanya berkilat di bawah cahaya lampu. Aku harap kita boleh cari jalan, Aina. Jalan yang tak menyakitkan. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. Kita akan cuba. Bersama-sama. Ketika itu, aku tahu perjalanan kami tidak akan mudah, tapi aku juga tahu aku tidak mahu mengundur diri. Ada sesuatu tentang Puan Zainab yang membuatkan aku berani menghadapi segala ketidakpastian. Dalam keheningan malam itu, aku juga mula terfikir tentang masa depan, tentang keluarga aku, tentang Siti dan Aisyah yang jauh di sana, dan tentang rahsia yang kami simpan bersama. Sesekali, bayangan sesuatu yang belum terungkap melintas di fikiran aku, seperti cerita yang belum selesai, menunggu masa untuk terbongkar. Bersambung. Petang itu, langit Langkawi berubah warna menjadi jingga kemerahan, membingkai pantai dengan cahaya hangat yang memukau. Aku berdiri di balkoni bilik, mengenakan baju kurung moden berwarna pastel yang lembut, kainnya menempel dengan anggun di tubuhku, memperlihatkan lekuk halus yang selama ini aku cuba sembunyikan. Selendang sutera berwarna krem melilit leherku dengan santai,
Sementara sepasang sandal bertali nipis berwarna nude menambah sentuhan feminin yang sederhana. Puan Zainab duduk di kerusi plastik, memakai gaun maxi berwarna ungu gelap yang mengalir lembut hingga ke lantai. Rambutnya yang diikat rendah terurai sedikit di sisi, mengimbangi keanggunan dan kelembutan wajahnya yang berseri-seri. Dia menghisap rokok nipis dengan perlahan, matanya menatap jauh ke arah laut yang tenang. Cantik sangat pemandangan ni, tapi aku rasa lebih cantik bila kau ada di sini, bisiknya sambil memandangku penuh makna. Aku tersipu, cuba menyembunyikan degupan jantung yang tiba-tiba laju. Zainab, kau ni pandai buat aku cair je. Dia ketawa kecil. Kalau macam tu, jangan buat aku jatuh cinta pula. Kami berdua tertawa. Suara kami bergema di antara desiran ombak dan bisikan angin laut. Saat itu, dunia seolah-olah milik kami berdua, jauh dari segala masalah dan rahsia yang membelenggu. Malamnya, kami berjalan menyusuri pantai yang diterangi cahaya bulan dan lampu-lampu kecil dari inap desa. Pasir yang sejuk menyentuh kaki kami, dan angin laut membawa aroma garam yang menyegarkan. Puan Zainab mengenakan baju kurung berwarna biru laut dengan corak bunga-bunga kecil, manakala aku memakai blus putih dengan sket panjang hitam yang berayun lembut. Kadang-kadang aku terfikir, apa jadi kalau kita tak pernah bertemu? Dia bertanya perlahan, matanya berkilau dalam gelap. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tak nak fikir macam tu. Kau dah jadi sebahagian dari hidup aku sekarang. Dia tersenyum, tapi ada sedikit kesedihan di sudut matanya. Aku takut, Aina. Takut semua ni akan hancur. Aku menarik nafas panjang. Kalau kita tak cuba, kita takkan tahu. Aku sanggup ambil risiko ni. Di balik kata-kata itu, aku sendiri merasa gentar. Perasaan yang membara dalam hati aku semakin tidak tertahan, tapi aku tahu jalan yang kami pilih bukan mudah. Suatu malam, ketika kami duduk di balkoni sambil minum teh tarik panas, Puan Zainab tiba-tiba berbisik, ada sesuatu yang aku belum beritahu kau. Aku menatapnya, jantung berdegup kencang. Apa dia? Dia menarik nafas dalam, lalu berkata, aku mungkin terpaksa pergi lebih awal dari yang kita rancangkan. Aku terkejut. Kenapa? Apa yang berlaku? Dia menggiling. Wajahnya muram. Ada urusan yang tak boleh aku elak. Aku tak tahu bila aku boleh kembali. Hati aku seperti dicucuk duri. Tapi kita baru mula. Dia pandang aku dengan mata yang berlinangan air mata. Aku tahu. Tapi hidup kadang-kadang tak ikut rancangan kita. Malam itu, kami duduk berdiam diri. Angin laut menghembus lembut, membawa bersama harapan dan ketakutan yang bercampur baur. Aku tahu, perpisahan mungkin menjelang, tapi apa yang aku rasa sekarang jauh lebih dalam dari apa yang pernah aku alami. Sebuah kisah yang bermula sebagai pelarian, kini menjadi bahagian dari jiwaku. Bersambung. Pagi itu, langit kelabu dan angin laut bertiup sejuk, membawa suasana yang berbeza dari hari-hari sebelumnya. Aku berdiri di tepi balkoni, mengenakan baju kurung songket berwarna merah marun yang lembut, dengan sulaman halus berwarna emas yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Selendang sutera berwarna coklat muda melilit leherku dengan anggun, dan sepasang kasut tumit rendah berwarna emas menambah kesan elegan tanpa mengorbankan keselesaan. Rambutku disanggul kemas, meninggalkan beberapa helai terurai di sisi wajah. Puan Zainab duduk di kerusi plastik, mengenakan baju kurung moden berwarna kelabu dengan corak bunga-bunga kecil. Wajahnya kelihatan letih, matanya yang biasanya cerah kini redup, seolah-olah memikul beban yang berat. Dia memegang telefon bimbit dengan erat, matanya menatap skrin tanpa berkedip. Pagi ni aku dapat berita yang buat aku resah, katanya perlahan, suaranya serak. Aku duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya, cuba memberi kekuatan. Apa yang berlaku, Zainab? Dia menarik nafas panjang. Ada masalah di rumah.
Keluarga aku, mereka tak tahu tentang kita. Aku takut mereka akan marah dan tak terima. Aku faham ketakutannya, kerana aku juga berhadapan dengan situasi yang sama. Perasaan bersalah dan takut kehilangan orang yang kita sayang membuatkan hati ini berat. Zainab, kita perlu jujur. Kalau kita nak teruskan, kita kena terima risiko, aku berkata tegas. Dia mengangguk, air mata mengalir perlahan di pipinya. Aku tahu, tapi aku tak sanggup kehilangan semua yang aku ada. Kami berdua duduk dalam diam, membiarkan suara ombak dan angin mengiringi kesunyian kami. Ketika itu, aku tahu bahawa perasaan kami bukan sahaja tentang cinta, tapi juga tentang keberanian menghadapi dunia yang penuh cabaran. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan yang tidak dapat dielakkan. Puan Zainab sering menerima panggilan telefon yang membuatnya risau, dan aku melihat bagaimana dia cuba menyimpan segala beban itu seorang diri. Suatu petang, kami duduk di tepi pantai, matahari hampir terbenam. Dia mengenakan baju kurung biru muda yang lembut, rambutnya dibiarkan terurai menutupi bahunya yang langsing. Aku memakai blaus putih dan seluar panjang hitam, cuba memberikan sokongan walaupun aku sendiri merasa rapuh. Kalau mereka tahu, aku takut semuanya akan hancur, katanya dengan suara hampir berbisik. Aku memegang tangannya erat, kita akan hadapi bersama. Jangan takut, Zainab. Dia tersenyum lemah, terima kasih, Aina. Kau satu-satunya yang buat aku rasa kuat sekarang. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahawa hari-hari mendatang akan menjadi lebih sukar. Rahsia kami semakin berat untuk disimpan, dan aku takut saat perpisahan semakin dekat. Malam itu, aku termenung sendirian di balkoni, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Hatiku penuh dengan perasaan bercampur baur cinta, takut, harapan dan kesedihan. Dan aku tahu, kisah kami belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar menanti kami di depan, sesuatu yang akan menguji kekuatan cinta dan keberanian kami. Bersambung. Malam itu, angin pantai bertiup sepoi-sepoi bahasa, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di balkoni inap desa, mengenakan baju kurung rona ungu lembut yang membalut tubuhku dengan anggun, manakala selendang sutera berwarna krem melilit leherku dengan kemas. Rambutku yang diikat longgar ditiup angin malam, menampakkan garis halus di sepanjang leher dan bahu. Sepasang sandal kulit bertali halus berwarna coklat menambah sentuhan feminin tanpa berlebihan. Puan Zainab keluar dari bilik, memakai jubah sutera putih yang lembut. Langkahnya ringan seperti bayang di bawah cahaya bulan. Matanya yang bersinar penuh rahsia bertemu pandanganku, dan seketika dunia terasa sunyi kecuali kami berdua. Ina, aku perlu beritahu kau sesuatu, suaranya bergetar sedikit, penuh emosi. Aku angguk, menanti dengan sabar. Esok aku mungkin terpaksa pergi. Tanpa amaran. Aku tak tahu bila akan kembali, katanya perlahan, seperti menurunkan beban berat dari dadanya. Hati aku berdegup kencang, rasa panas menyebar ke seluruh tubuh. Kenapa? Apa yang berlaku? Dia menghela nafas panjang. Ada perkara yang aku tak boleh elak. Aku takut kau akan kecewa. Aku ringkuk tangannya erat. Zainab, kau tak pernah buat aku kecewa. Aku faham. Apapun yang berlaku, aku akan tunggu. Malam itu kami duduk lama di balkoni, berbisik antara satu sama lain, berkongsi ketakutan dan harapan. Di luar, ombak laut memukul pantai, seolah-olah mengiringi kesedihan yang kami simpan dalam hati. Keesokan harinya, suasana berubah menjadi tegang. Puan Zainab kelihatan gelisah, sering memeriksa telefon dan melihat keluar tingkap dengan pandangan kosong. Aku cuba menenangkan dirinya, tapi aku juga risau tentang apa yang bakal berlaku. Sebelum matahari terbenam, dia menghulurkan surat kecil kepadaku. Baca bila aku dah pergi, katanya dengan suara serak.
Aku pegang surat itu erat, cuba menahan air mata yang mula mengalir. Janji, kau akan jaga diri baik-baik. Dia tersenyum lemah. Aku akan cuba. Tapi kau juga, Aina. Dengan langkah perlahan, dia pergi meninggalkan inap desa itu, meninggalkan aku dengan segala kenangan dan kekosongan. Aku berdiri di balkoni, memandang jauh ke arah laut yang gelap, hati penuh tanya. Apa yang tersembunyi di balik kepergian itu? Apa yang menanti aku di masa depan? Surat itu menjadi satu-satunya jawapan, tetapi ia juga membuka pintu kepada misteri yang lebih besar. Bersambung. Surat itu aku buka dengan tangan yang bergetar, hati dipenuhi pelbagai rasa rindu, takut, dan harapan yang bercampur baur. Tulisan Puan Zainab terukir rapi di atas kertas putih yang sedikit berkerut, seolah-olah setiap patah kata membawa beban yang tidak terucap. Aina, jika kau membaca ini, aku sudah jauh dari tempat kita bermula. Aku terpaksa pergi demi keluarga dan rahsia yang selama ini aku pendam. Apa yang kita lalui bersama adalah sesuatu yang sukar aku lupakan, namun aku tahu jalan ini penuh liku dan ujian. Aku harap kau faham bahawa aku bukan sahaja melarikan diri, tetapi cuba mencari jawapan untuk diri sendiri. Aku ingin kau terus hidup dengan penuh keberanian. Jangan biarkan kenangan kita menjadi beban. Suatu hari nanti, bila masa tiba, mungkin kita akan bertemu lagi, dan kisah ini akan mendapat penamat yang sebenar. Jaga diri baik-baik, dan jangan pernah berhenti berharap. Dengan segala cinta dan kerinduan. Zainab. Aku terdiam, air mata mengalir tanpa sedar. Surat itu seperti cermin yang memantulkan segala perasaan yang aku cuba sembunyikan selama ini. Aku tahu, kisah kami belum berakhir, malah ia baru bermula. Hari-hari selepas kepergiannya berlalu dalam kabus kesepian dan kenangan manis yang sukar dilupakan. Aku kembali ke Kuala Kangsar, ke kehidupan lama yang kini terasa asing. Siti dan Aisyah masih jauh, dan aku sering termenung memikirkan apa yang sebenarnya aku mahukan. Suatu petang, ketika aku berjalan di pasar malam, suara tawa yang begitu dikenali menyapa telingaku. Aku berpaling dan terkejut melihat sosok yang tidak pernah aku sangka akan aku temui semula, Zainab, berdiri di situ dengan senyuman yang sama seperti dulu, tetapi dengan mata yang menyimpan rahsia baru. Dia melangkah mendekat, dan aku tahu, kisah kami belum selesai. Ada babak baru yang menanti untuk ditulis, penuh dengan misteri, harapan, dan mungkin jawapan yang selama ini kami cari. Aku tersenyum getih. Zainab, apa kabar? Dia membalas senyuman itu dengan penuh makna. Aina, masa depan kita baru sahaja bermula. Dan di situ, di tengah keramaian malam Kuala Kangsar, kami berdiri bersama, bersedia menghadapi apa sahaja yang datang selepas ini. Tamat, tapi kisah ini meninggalkan tanda tanya, apa rahsia yang Zainab bawa? Adakah mereka akan terus bersama atau perpisahan ini hanya permulaan baru? Nantikan episod seterusnya.